diorang duduk dekat mana? Dekat Kelantan. Dekat Kelantan. Okey, faham? Sebab Imam Hikmah cakap nak buat sandingan dekat Kelantan kan? So kita kena berkenalan lah. Tak jawab. Malaysia kita buat kat Kelantan kali ni. Majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan. Supaya 50 orang ni tahu jalan nak ke Kelantan. Nanti nak pergi wedding kita tak bingung. Bijak. Jadi sebab apa? Jadi kita suruh orang kita. Ya, betul. Datang ke Kelantan. Okey. Dalam meet and greet tu kita akan hidangkan Hikmah dan juga Hazal berdikir barat. Alamak. Dalam meet and greet. Saya kena dikir barat je. Kalau saya tak hadir boleh. Kebal lah. Dekat Kelantan ni Hikmah sahaja yang boleh. Okey. Okey. Diorang dah ready dah. Okey, jadi kak adakah tapi bukan bulan puasa lah. Dia orang cakap bulan 2 bulan puasa. Sebelum puasa. Okey. Jadi untuk meet and greet ni memang sangat-sangat mahal lah. Sangat-sangat bernilai yang mana sampai saja barang ni dia orang kena scan untuk confirmkan dia orang punya kehadiran. Okey, faham? Macam kita tengok berapa ramai yang nak hadir. Lepas tu. Okey. Alright. Tanpa berlengah lagi, adakah anda sudah bersedia? Sudah. Anda sudah bersedia? Sudah. Yes. Okey. Siapa dah ready? Kau ready? Nak tengok sikit. Kita nak buka dah ni. Countdown. Okey, ada tambahan lagi. Oh, ada tambah lagi. Setiap pembelian ni iaitu akan ada CB. Yang mana CB ni akan dicabut pada sebelah hari bulan 1 yang mana motor pertama hari tu motor apa? Arwan. Motor yang kedua apa dia? Tupai. Jadi yang ni untuk CB pada sebelah hari bulan 1. Motor 35 ml ni. Yes. Botol 35 ml gang. Oh ya. Okey. Set yang pertama iaitu set keluarga. Keluarga. Sekejap, kenapa diorang cakap bunyi orang belakang bercakap kuat Boleh saya minta silent on set ke? Mic ni on ke? Mic on korang Mic. Mic siapa? Mic Ikman. Function kita. Okey Suara belakang bising je macam tu lah je pula dia kata. Kan di sini pun belakang. Sebab pula dah. Ini ke? Okey. Kau dengar? Bunyi macam ada radio. Macam ada radio. Okey. Jadi sekarang ni untuk set keluarga ni untuk pengetahuan Hikmah yang mana untuk yang ni harga sekarang ni adalah yang mana yang ni harga sekarang untuk semua set ni dengan yang ni harga dia kalau nak jual memang tak ternilai. Yang ni pun memang tak ternilai. Jadi sekarang ni harga dekat beg kuning korang kena tukar awal-awal. Betul. Faham? Tukar awal. Right. Korang kena tukar awal-awal sebab apa? Sebab kita takut korang terlepas. Betul. Faham tak? Jadi sekarang ni kalau korang tengok dekat beg kuning tu dah ada dalam beg kuning dah. Okey. Lagi sudah bersedia. Okey, korang cuma ramai orang tanya, okey, bau dia macam mana? Untuk bau perfume Ikman lebih kepada fruity, bau anggur, playful and fun. Dia bau-bau manis. Okey, yang Ikmal punya bau-bau manis, bau fruity, memang orang kata memang sedap lah. Ini adalah signature scent Ikmal waktu Ikmal zaman belajar dulu. Kalau korang nak tahulah, dia lebih kepada manis-manis fruity. Kalau Azam pula? Kalau saya punya bauan ni, bauan ni of course macam saya lah yang melambangkan diri saya lah, which is masculine. Bau-bau yang memang citrus yang segar, yang sesuai digunakan waktu outdoor. Ini adalah signature bauan yang saya paling minat dalam dunia lah. Saya memang akan cari bau-bauan yang macam gini. Saya suka bau-bau yang memang menusuk, yang semerbak tapi tak menyakitkan hidung, tak overwhelming. Saya suka bau-bau macam ni. Jadi yang mana korang jangan rasa macam tersalah macam mentang-mentang pakai jeans warna pink, korang rasa macam ini mesti bau soft-soft, mesti Hazan suka soft. Tak, lambat lagi. Ikmal pun sama. Lambat lagi aku suka soft-soft. Ni memang bau-bau menyengat. Untuk set ni, kita panggil ni set apa? Set keluarga akan datang. Keluarga akan datang. Sekarang belum keluarga ni. Keluarga akan datang. Okey. Set keluarga bahagia, korang boleh dapat 10 barang. Okey, harga asal 230.
Yes. Okay? Korang boleh dapat 2 perfume besar. Betul. 2 perfume. Ada dapat kalender. Betul. Ada dapat stiker. Ada dapat hand strap. Ada dapat pouch. Set keluarga bahagia dan korang boleh dapat 2 nama CB. Wow. 2 nama CB. Harga asal 230. Harga asal 230. Harga Okey. yang kita nak bagi berapa, bos? Cuba Dekat beg kuning. Tengok beg kuning. Bawah 100. Daripada Bawah 230, 100. Kita bagi dengan harga bawah 100. Cuba cek sendiri dekat 10 barang bawah 100. Ah, ni tak suka ni mentah-mentah lah muka kita orang jual murah. Betul. Ah, ni tak fair ni. Macam ni. Harga asal dia orang memang 230. Okey. Cuma tanda meraihkan dia orang ni yang tengok live malam ni. Okey lah, Tengok okey live malam lah. ni kita bagi dengan harga bawah balik 100. Okey lah, fine lah. Semua Okey dah lah. Alright, Korang sekarang Ready? semua dah ready. Ready, sabar, ready. Kita masuk. Kita nak buat countdown dah ke? Kau down. Countdown. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagi tengok dekat beg kuning, harga kau dapat berapa? Harga asal 230 untuk 10 item, 10 benefit gang. Dapat Yes, dua korang tengok enam dengan harga CB, berapa gang. korang dapat. Tengok dapat. Ya. Korang Tengok komen. dapat Korang berapa. dapat dengan harga berapa? Betul. Korang komen korang dapat dengan harga berapa? Beg baru masuk. Beg Paling baru masuk. special. Yes. Untuk korang. Yes, korang tengok korang Betul. dapat dengan harga berapa? Ini nama dia set keluarga bahagia, geng. Ya. Bukan dapat 1-2 barang je. Ini bayar harga tu dapat 10 barang, geng. Ya, Dapat dapat peluang. RM56. Oh, Murah ni RM90. ini mesti pandai adjust voucher ni yang mana dapat 70 Yes. Korang follow TikTok. semua Ah, follow. kena adjust follow dia. Jangan follow guys. Okey. Bagi tahu harga kau dapat berapa. Yang mana dah done order, boleh komen done order, geng. Kita tengok. Tu, push. Okey, cepat guys, cepat guys. Mic lost connection Ah, semula. Ya ke? Yang mana tak dengar suara, keluar balik, masuk balik live. Ya, betul. Yang mana? Mic Ikmal. Mak Ikut mana? Yang tadi. Kenapa dia bunyi? Okey. Okey je. Okey. Okey je Iqbal. Okey je. Okey, cepat guys. Okey, ready. Korang kena pergi cepat-cepat. Lambat tak dapat, geng. Oh yelah, mic ni macam dia tak connect dengan handphone. Maksudnya dia dengar suara kita jauh lah. Alright. Dan order. Ya Allah, dan order. Dan order. Komen dan order. Ada yang dapat RM76. Pandai just voucher. Memang terbaik, geng. Ya Allah. RM3 pun ada. RM30 je. Geng, harga asal RM230. Tapi malam ni kita kasih awak semua agak-agak ceruk. Dan semua yang ada dalam live ni hanya RM. Tengok dalam beg kuning berapa. Kita nak awak tengok juga. Kita nak awak tengok sendiri harga berapa. RM90 je, geng. Bawah 100. Tengok berapa banyak kurang kita bagi. Dapat 10 barang, geng. Ada macam-macam merchandise. Dapat 4 perfume. 2 besar, 2 kecil, geng. Yang besar 35ml. Rupa dia macam gini. Yang kecil, yang size pen biasa tu, geng. Dapat dua bau saya dengan bau Ikmal. Bau yang kita orang suka, geng. Yang kita orang paling minat. Yang signature kita orang lah, senang cerita. Betul. Yang nama terawal ni mesti dia orang tak tahu siapa yang boleh meet and greet tu kan. Kita tengah print. Oh, tengok print. Tengah print. Cepat. Laju Korang gila. kita ada tengah jalan sekarang ni. Ya, tak sabarnya nak jumpa dia orang. Yes, tak sabar nak Akak-akak. Jom lah, Kak. Kita jumpa, Kak. Ya Allah. Kak memang tak masuk akal, Kak. 2 perfume besar, 2 Betul. perfume kecil. Dapat kalender, dapat hand strap, dapat pouch, dapat Betul. stiker, dapat 10 barang dengan harga tak masuk akal. Kak. Cuba tengok. Perfume. Tender. Ya Allah. Tender terus. Senang kan nak bawa pergi mana-mana. Dia tak ada buku Ada ke apa ada ke. tanda-tanda. Weh, ada Ada 37 slot lagi. Tinggal 37 slot je, geng. 37 slot lagi. Panas. Panas? Itulah tak berfikir lagi. Jom, kita pergi kepada yang seterusnya. Belum lagi. Ada 37 slot. 37 slot lagi untuk meet and greet. Okey, kat mana tadi? Kenapa? Slot tinggal berapa? 37 slot. Tinggal 31 slot saja lagi, geng. Kita dah tak banyak. Ini dah tak banyak ni. Ini cepat habis ni kejap lagi. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Okey. Okey. Orang explain sekali lagi bau dia macam mana. Okey. Supaya orang baru masuk ni dia Alright, okey.